Hello korang, Zeno di sini. So, hari ni kita akan main satu game yang bertajuk Cop Can Move. So, macam mana gamenya, aku pun tak tahu. Aku nampak dekat itch.io. Game ni nampak macam menarik. So, tanpa segan sila, jom kita tengok macam mana game dia. Okay, level 1 ke 7. Okay, dia kata kat sini Cop Can Move. So, maksudnya dia boleh bergerak lah. So, kita WASD. So, kita akan pergi ke sini. Suruh apa ni? Oh, okay. Kita boleh pick up barang. Kita boleh tambah barang. So, kita letak atas ni untuk hidupkan ni lah api ni. Lepas tu, gelapnya. Okay, so kat sini kalau korang nampak dekat sebelah kiri atas tu, itu berapa banyak benda yang kita kena ni lah, kena ambil untuk dapatkan untuk hidupkan api tu. Okay, so kita tunggu sini. So dia tak nampak apa-apa tapi dia boleh bergerak Okay, so kita dah complete level 2, level 1. So sekarang ni dia boleh dengar dengan dia boleh bergerak. Okay, jom kita tengok. Okay, so sekarang ni apa ni lampu? Oh, okay. So nice, kita boleh tukar. Okay, so kita dapat 1, dapat 2. Okay, so kita dapat 1 lagi. Kita cuma perlukan lagi 1 sebab kita dah ada 3. So, okay. Untuk permulaan game ni agak senang lah, sebab dia hanya boleh dengar dengan ni. Okay, so kita dah complete level 2. So sekarang dia boleh gerak, dia boleh nampak dan dia boleh reach. So maksudnya dia boleh tangkap. Okay, so kita kena hati-hati ya. Tapi dia tak boleh dengar. So maksudnya kita tak boleh bergantung kepada dia punya pendengaran. Okay, so kita dapat 1 kat sini. Dia dekat mana? Okay, dia selagi dia ternampak aku, selagi tu kita akan okey. Apa ni? Oh, so kita kena ada ada task baru, kita kena flip satu breaker. Alamak, gelap sangat ni. Ini satu lah. Okay, so dengan lampu ni kita boleh nampak tau. Okay, kita ada 1. Kita ambil ni, aku tak suka gelap-gelap. So aku akan ambil ni. Apa yang panjang sangat bawah ni? Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa pun. Okay, kita cuba. Okay, dia nampak. Cuba lari. Okay. Sebab dia nampak kan, jadi aku nyorot kat kawasan gelap ni, so dia tak nampak. Okay. Selamat ke? Okay, kita selamat. Okay. Weh, bergigil dia badan weh. Okay, so kalau korang tengok kita perlukan lagi 3 tau. So kat sini ada 2. Alamak, kenapa dia dekat sini? Kalau kita ambil bahagian bawah ni. So kita tunggu dia naik. Oh, aku dah ada ni rupanya. Lebih dah daripada 5. Okay, kita continue. Okay, dia boleh dengar, dia boleh gerak, kita boleh lapar dan dia boleh ni. So, dia tak boleh nampak. So, dia bergantung kepada pendengaran sahaja. So, kita kena main banyak dengan batu ni. Okay, kita dah jumpa berapa je? Ada 3 So, kita boleh lagi nak carrot. Okay, sini ada lampu. Kita bawa, oh ada breaker. Okay, nice. Ambil carrot ni, ambil breaker ni. Okay. Kita selamat. Okay. Okay, aku lebih suka dia tak boleh nampak daripada dia tak boleh dengar. Semula dia ada, boleh gerak, boleh nampak, boleh dengar, boleh bau, semua boleh. Boleh duplicate lagi. Macam mana aku nak menang macam ni? Kau nampak dia gerak. Kau nampak. Okay. Aku
tak boleh buat apa-apa sebab dia boleh dengar. Weh, ada dua weh. Weh. Cepat. Gerak. Please. Okay. So kita pergi atas sikit. Bahaya duduk dekat-dekat ni. Ada breaker. Weh, biadab gila. Nasib baik ada satu breaker kat sini. Tak payah ke jauh-jauh. Bila gegar-gegar tu maksudnya dia ada berdekatan korang Okay. Dia tak boleh bau kan? Dia cuma tak boleh nampak. Cuma boleh nampak dengan dia cuma boleh dengar je kan? Okay. So kita ada 2 coal kat sini. Nasib baik. So itu dah berapa persen daripada tu kan? 20%, 30% ke? Okay, tak apa. Kita boleh gerak ke? Dia dekat situ Aku tak perasan. Mana? Aku nak carrot. Hampir je tadi Tak perasan kita boleh lapar. Okay. So kita No. Okay, kita lalu sini je lah. Sebab dia dekat atas sana. Stupid. Macam mana nak kalahkan game ni guys? Tak apa, kita boleh. Dia boleh nampak, dia boleh dengar. Okay. Cop can move, cop can smell. So maksudnya dia boleh gerak, dia boleh bau, dia boleh reach. So dia tak boleh nampak, dia tak boleh dengar. So kita tak perlu kisahkan kita lari atau apa. Cuma dia boleh bau, bermaksud kita tak boleh duduk satu tempat. Dia akan dengar. Okay, tak apa. Nampak. Okay, nampak. Buat. Weh, game. Okay. Dia dapat breaker. Okay. Dapat 2 breaker kat situ Nasib baik, lari. Lari. Pasal dia boleh nampak aku. Okay, complete level 6. Okay, dia boleh dengar, dia boleh kedua kali. Oh my god. Definitely ni no kalau kita nak stay situ. Terkejut aku. Wait. Sabar. Serang. Ada breaker. Ada coal kat situ. So kita pergi sini dulu. No. Ada 2 orang kat situ. Ada dua. Kita gerak ke sini. So maksudnya dia tak boleh nampak lah kan. Tapi kita ada coal. Okay. 8 coal. Gila. Lari. Kenapa aku lalu situ? Okay. Sakit tekak aku. So, tidur ke breaker ni? Tidur lampu. Okay, cuba kita tengok bawah ni ada breaker ke tak. Tak ada breaker. Terima kasih game. Game ni terbaik. Satu je breaker. Yes! Kita jumpa breaker. Dan kita berjaya. So, final level. Cop can move, cop can die. Dia boleh mati. Okay, macam mana kita nak ni. So, place battery 04. Okay. Ni apa ni? Ni ke baterinya? Ini baterinya. Okay. So, dia boleh dengar.
Mana? Mana? Okey. So kita jumpa lagi. Dia boleh bau. So kita kena gerak pantas, cepat dan teratur. Okey. Sabar. Tenang. Sangkut pula. So dia boleh nampak. Kita kena keluar dari sini cepat, pantas dan teratur. Kenapa dengan aku ni? Mana lagi satu? Tolong. Macam mana nak buat So masalahnya kalau letak dekat-dekat, dia akan jadi masalah. Patutkah aku buat dua sebelah kiri ni dulu, lepas tu sebelah kanan tu baru buat lagi? Jadi masalahnya susah. Apalah, kita cuba je. So kat sini jangan kejar. Jangan. So aku tak boleh ambil atas itu. Boleh. So kena tunggu jap. Sabar jap. Sekarang tak tahu kat mana dia. Ambil je lah. So kita boleh continue. Okay. Part 2. So kita ni sembunyi kat sini. Tapi dia sekarang ni cuma boleh dengar dengan boleh ni je. Aku lupa dia boleh bau. Sumpah aku lupa dia boleh bau. Biar aku lari. Dah dapat ni. Kita pergi bawah. Kita kena pergi kawasan jauh untuk elak dia. Kita kena cuba guys. Kita kena dapatkan kali ni. Aku buat apa-apa pun dia akan nampak. So aku akan gerak. Gerak. Last. Kita boleh. Straight ke bawah. Tolong. Bunuh dia cepat. Tolong. Selamatkan diri. Tolong. Yes. Feras betul aku main game ni. Okay guys, kita dah selesai kan. Kita dah bunuh dia. So dia dah mati, tak ada gerak lagi dah. Jantung aku. Gamenya agak menarik bagi aku, tapi part paling kena kejar, aku paling tak suka benda tu. Aku rasa macam, kenapa aku kena kejar Aku paling tak suka. Itu saja untuk game kita ni, game Cop Can Move. So kalau korang suka konten macam ni, sila tinggalkan komen dan like. So itu saja daripada aku. Zeno out. So bye bye.